Ni biasanya tuan-tuan ada cerita-cerita orang dulu lah ya. Dia ni sakit kan, 20 tahun berubat tak baik-baik, duit dah puluh ribu habis. Tiba-tiba ada pula ujian Allah sampai kat dia. Ini ujian paling besar ni. Orang sampai kat kita, marilah kita berubat, bukan apa, berusaha. Bagaimana? Jumpa untuk batin tu. Wah sudah, kata sakai pula aja jumpa. Jelas tak benda tu dah bercanggah. Berobat ni tip nabawi dan Quran, hadis sahih dan asma husna. Itu yang digunakan oleh ulama ya, untuk buat perubatan ni kan. Guna Quran lebih besar tu, hadis-hadis sahih dan juga asma husna tu ulama guna. Ini tak diguna ni macam siap menurun pula. Aku tahu asal darat balik darat, laut balik laut. Wah, macam-macam dan ni dia buat entah apa-apa cara sihir dia. Atalah uji lagi baik pula tuan-tuan. Macam oh baik aku jumpa tu jakun, kau tidak tak baik, habis menonggeng syirik. Jaga tu. Sebab tu Rasulullah kata mati, biar aku mati tak apa, daripada aku berobat ataupun mengambil sistem cara yang menyebabkan akidah rosak. Ya, kita sakit mati, tak sakit mati tak? Mati juga tuan. Mati tetap tak mati. Oleh kerana itu mati yang terbaik mati pada jalan Allah Ta'ala, mana tetap dalam istiqamah.